Semua orang nak beli rumah kan? Tapi bukannya mudah tuan-puan nak beli rumah ni. Sebab tuan-puan kena kumpul duit sikit-sikit sebab nak bayar down payment tu. Risiko bila kita simpan dalam cash ni, kita takut terbelanja duit tu. Kita dah kumpul sampai 10,000, terbelanja 4,000. Itu risiko bila kita simpan dalam bentuk cash ni tuan-puan. Dah tu rumah pula tak boleh nak beli sikit-sikit tuan-puan. Hari ni kita beli pintu, esok kita beli tangga, tak boleh tuan-puan. So macam mana cara tuan-puan nak selamatkan duit tuan-puan supaya tak dibelanjakan? Dengar sini baik-baik. Caranya tuan-puan boleh pertimbangkan emas sebagai kaedah untuk tuan-puan kumpulkan down payment. Emas ni ubat yang paling mujarab bila tuan-puan ada penyakit boros. Emas ni bila ada depan mata tuan-puan, kita tak rasa nak berbelanja sebab emas ni dapat mengawal nafsu boros kita tuan-puan. Walaupun kita ada 100 gram ni tuan-puan, kita tak akan rasa kita berduit walaupun harga 100 gram ni dah bercecah RM57,000 hari ni. So, bila tuan-puan nak simpan emas, barulah cepat sikit tuan-puan nak dapat rumah pertama tu. Sebab emas, dia boleh menabung sedikit-sedikit dalam akaun emas gap mengikut bajet masing-masing. Kalau nak saya sendiri yang guide tuan-puan untuk menabung emas dengan Public Gold, tuan-puan boleh isi beg biru atau tuan-puan boleh klik link dekat bio ataupun tuan-puan boleh rujuk video yang saya dah pinkan.